Okey, Amzah, jom kita main sama-sama nak? Okey, jom depan sikit. Tarik kerusi. Tarik lagi. Okey, bagus. Okey. Amzah nak main apa? Kereta. Lagi? Okey, 2 kereta. Okey, lain simpan. Boleh? Okey, tak tepi. Bye-bye. Ni Lego? Nak? Okey, tak dalam. Tepi. Slime? Tak nak? Simpan, tolong Kiki simpan. Simpan slime. Simpan, tekan. 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 Lagi. Tekan. Oh, ada bunyi. Tolong teacher. Iya. Ayah, tolong tekan. Tekan. Okey, jadi umur 4 hingga 5 tahun, kanak-kanak boleh mengikut arahan yang 2 hingga 3 arahan yang mudah. Contohnya ambil, simpan dan tutup. Okey. Tekan. Oh, ada bunyi. Okey, dah. Bagus, simpan. Okey, Amzah tolong letak atas kerusi. Letak atas kerusi. Okey, terima kasih. Jadi kita nampak untuk Amzah, dia boleh mengikut 3 arahan mudah. Ambil, letak dan simpan atas kerusi. Jadi pada masa yang sama, Amzah dah boleh kenal pasti kata kedudukan iaitu atas. Alright, Amzah nak main apa? Kereta. Okey, kereta. Tapi sebelum main kereta, teacher nak Amzah cuba tengok kad. Nak? Okey. Cuba tunjuk teacher 3 benda. Sekarang ni saya nak menguji Amzah untuk kefahaman auditory. 3 benda. Okey, Amzah, cuba tunjuk teacher. Ada 3 gambar, okey? Okey. Amzah tunjuk. Okey, dengar dulu. Dengar. Dengar. Tunggu. Okey, Amzah tunjuk hadiah, dadu, topi. Hadiah, dadu dan topi. Mana? Hadiah, dadu dan mana topi? Topi. Okey, bagus cuba. Cuba lagi sekali. Okey? Kita buka besar. Okey, ada donat, ada pintu, ada tembikai, ada lilin. Okey, sekarang Amzah cuba dengar dan tunjuk. Okey, Amzah tunjuk pintu, lilin, hadiah. Pintu, lilin, hadiah. Mana? Oh, pintu. Lilin. Hadiah. Bagus cuba. Jadi kita nak menguji sama ada Amzah boleh memahami 3 kata nama dalam turutan. Jadi saya tengok tadi untuk Amzah dia memerlukan bantuan iaitu kata pengulangan. Saya perlu memberi pengulangan stimulasi iaitu 3 barang yang sama dalam turutan. Okey.